ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnad dia, sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengucap ribuan terima kasih terutamanya kepada saudara pengurusi masjid, dan juga tidak lupa kepada sahibul fadilah, tuan imam tamu, dan juga tuan imam kedua. Tidak lupa kepada AJK, dan tidak lupa kepada ashabul fadilah yang sama-sama datang bersama dengan hamba Al-Akh Ustaz Ridwan, Al-Akh Ustaz Abu Hasan Al-Asy'ari, dan segala yang terlibat di dalam menjayakan program yang penuh mulia ini. Dan tidak juga lupa kepada para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita ini. Jadi sebelum daripada kita teruskan majlis kita ni, hamba nak khabar ada dua perkara. Yang pertamanya, hamba kena guna selain ganu, bahawa ganu. Jadi mungkin ada sebahagian orang yang tak penuh dengar cakap ganu tu, payah sikit nak faham. Tapi insyaAllah boleh faham. Jadi yang pertama, hamba guna selain ganu. Yang kedua ni, hamba ni jadi cakap laju sikit. Jadi orang muda dia tunggu. Jadi cakap laju sikit. Orang minta banyak kali kita mengajar di masjid, tak slow sikit, laju sangat. Tapi jenis orang laju ni, dia slow dah jadi, dia slow sekejap jadi dia laju dulu. Itu lah dua perkara. Yang pertamanya selain gaduh, yang keduanya laju sikit cakap. Baik, tak ada masalah dah. Dan apa ini kali pertama berjejak kaki di bumi yang pernah bersejarah kaki. Ini kali yang pertama. Dan kali pertama ambil jejak hari ini, sebelum ni tak pernah mari lagi negeri Melaka. Ini kali pertama. Sebenarnya Malaysia Muslim Melaka dah pernah Melaka sendiri. Sepatutnya negeri yang pernah bersejarah dulu lagi kita mari ya. Tapi last sekali, alhamdulillah, kedatangan hamba ni faham tahu dah mana hamba tau. Hamba ni saya lah. Cakap kali. Dah berhenti dah bercakap lagi. Baik. Jadi pertama sekali yang berdatang jejak kaki di negeri Melaka ni, di atas tak ada tujuan lain, tujuan untuk sampai ke masjid ini untuk sama-sama kita berkongsi sedikit ilmu. Dan hamba tinggal mengajar di tempat hamba, semata-mata mari sini. Baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di dalam golongan hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya wa rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Nabi kata ada 7 golongan di hari lepas daripada mati di padang mahsyar, ada 7 golongan yang boleh duduk di bawah bayangan arasy, naungan arasy. Ada 7 golongan. Di antaranya 2 orang lelaki. Kata ulama, 2 orang lelaki ini bukan maksud. Sama ada lelaki-lelaki dengan perempuan ataupun perempuan-perempuan, lelaki-lelaki. Yang mana
dia ni mengikat kasih sayang dia kerana Allah Subhanahu wa taala, dia bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Jadi kedatangan aku pada hari ini tak ada tujuan lain, tujuan untuk berkongsi ilmu. Dan begitu juga kedatangan tuan-tuan dan puan-puan ke masjid pada malam ini, sebahagiannya untuk sembahyang berjemaah, baca doa buat tahu, beritahu, seterusnya mengikut pengajian. Tak ada tujuan fikir, tujuan akhirat. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan salah satu daripada 7 golongan yang boleh duduk di bawah naungan Allah Subhanahu naungan arasy Allah Subhanahu wa taala selepas daripada kita mati. Sebenarnya kita menyambut ma'al hijrah. Dia hijrah ni perkataan bahasa Arab, tapi di Melayu dah sampai cakap kita pun hijrah juga. Hijrah kalau kita nak terjemah kepada bahasa Melayu sempurna, hijrah dengan makna meninggal. Arabnya kata al-hijrah itu buat meninggal. Apa makna meninggal? Kata ulama al-intiqal min baladil kufri ila baladil Islam. Berpindah daripada negeri kekufuran kepada negeri Islam. Sekarang ni kita sekarang ni duduk di Malaysia, negeri Islam. Dan kita tidak merasa hijrah yang dirasai oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan fadilah hijrah memang begitu besar. Dan kita tidak dapat rasa hijrah, fadilah hijrah sebagaimana dirasa oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, tak silap ingat, kata Nabi, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Tinggal lagi, ada lagi hijrah yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadilah hijrah yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia di akhir zaman ini, di antara kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang Islam yang sebenarnya ialah mereka yang selamat, orang sesama-sama Islam daripada lidahnya dan daripada tangannya. Dia orang Islam yang sungguh, dia tidak mudah kata kepada orang, dia tidak mudah cerita kepada orang, dan begitu juga orang tidak kena pukulannya dengan tangannya. Lepas tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wal muhajir, orang yang hijrah semuanya, man hajara ma nahallahu anhu, orang yang meninggal apa yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih lagi tinggal fadilah hijrah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita meninggal segala benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni, dia Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia, dia tidak akan melakukan sesuatu ataupun dia meninggalkan sesuatu melainkan di sana ada bagi perkara yang membangkit untuk dia melakukan sesuatu, dan perkara yang membangkit untuk dia meninggalkan sesuatu. Macam kita kata orang tu ada penyakit kecingan sebagai kata, dia suka sangat kalau makan, minum air teh, kalau dok lendir lagi tak boleh, tak sedap, mesti meletak kat tu, minat sangat dia. Kalau ni budak tadi air tu menentu dah monyong macam mati bini. Baik, bagaimana nak mengelak daripada dia minum? Doktor kata dia, doktor kata kalau minum air ni seminggu je kaki dia gelap. Dia suka lagu mana pun dia tinggal, sebab ada perkara yang menekan untuk dia tinggal, itu perkara yang menakuti. Begitu juga kita ada perkara yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang dhaif, kita tidak akan tinggal benda yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan apabila ada ba'i. Dan kita hadir kepada majlis-majlis ilmu, di antaranya untuk kita melahirkan ba'i dalam hati kita. Kata ulama, ba'i perkara yang menekan dan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu ialah salah satu daripada 2 perkara. Yang pertama, ada perkara yang dia suka, yang keduanya ada perkara yang dia tidak suka. Okey, kita orang bisa gambar lain pula. Anak kita nak exam dia tak? Dia malah belajar. Kita lagu mana cara nak suruh dia belajar? Kita kata kalau lulus exam ni, kalau boleh A detik ni, nak pergi motor semua. Lalu tu setiap kali di mana dia nak motor, dia panggil ada perkara
yang mendorong untuk dia belajar. Begitu juga kita di dalam melakukan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan perkara yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu kepada ba'i. Kata ulama, di antara ba'inya kita kena ingat mati. Di antara ba'inya kita kena ingat kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada mati. Di antara ba'inya kita kena ingat setiap perkara yang kita lakukan di atas dunia semuanya direkod. Dan kita akan tengok satu ketika Jibril alaihi salam datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahal bin Sa'ad, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada kita dalam sebuah hadis. Kata dia, "Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس." Hadis riwayat Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Awsat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi di dalam kitab Mustadrak ala Sahihain. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan beberapa orang ulama hadis. Apa maksud? Kata Sahal bin Sa'ad, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Malaikat Jibril mari jumpa dengan Rasulullah. Mari jumpa dengan Rasulullah, lalu dia kata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, hey Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi't, hiduplah mana hidup banyak-banyak, fa innaka mayyitun." Tapi mungkin ingat, banyak-banyak mana hidup, tapi hujung hidupmu ialah mati. Wa ahbib man syi't, muna sayang, muna cinta kepada siapa pun yang muna sayang-sayanglah. Tapi mungkin ingat, fa innaka mufariqun, mu akan berpisah dengan dia. Wa'mal ma syi't, mu beramalah benda yang mu lakukan atau ikutlah menawar dia. Tapi mungkin ingat, fa innaka majziyun bih, mu akan dibalas dengan amalan yang mu lakukan di atas dunia. Wa'lam, hendaklah engkau ketahui ya Muhammad, anna syarafal mu'min, bahawasanya kemuliaan orang yang beriman kepada Allah, qiyamuhu bil-lail, berdiri di waktu malam, wa izzahu istighna'uhu 'anil nas, dan ketinggian dan kebesarannya bila dia tidak berhajat kepada manusia. Hadis riwayat Imam At-Tabarani rahimahullah taala dalam kitab Al-Awsat dan beberapa orang ulama hadis. Malaikat Jibril alaihissalam maklum, kita dah ketua mereka. Mari berjumpa dengan Rasulullah, ketua kepada segala rasul, memberi peringatan kepada Rasulullah, dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada umat-umat yang khususnya kepada kita. 5 usia yang malaikat Jibril alaihissalam beri kepada Rasulullah, yang mana kalau orang menghayati 5 usia, dia akan meninggalkan perkara yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan melakukan hijrah yang sebenar, dan dia akan melakukan segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita hayati dan ganti satu-satu usia. InsyaAllah kalau sempat kita ambil 5 usia, kalau tak sempat kita tengoklah kepada beberapa usia yang kita akan hayati. Baik, usia yang pertama, kata dia, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi't, hiduplah pada mana umur hidup." Ambil 60, 70 tahun, 80 tahun, 90, segala ambillah, berapa umur. Tapi dengan penghujungnya mati dan dapat hidup, engkau akan mati. Tadi bilang, kita manusia setiap yang bernyawa, Allah Subhanahu Wa Taala janji dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Siapa? Tok imam, tok bilal ke, orang mengajar ke, orang berdoa ke, orang sembahyang ke, orang tak sembahyang ke, orang Islam ke, orang kafir ke, budak ke, semua dia akan mati. Kata malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ish ma syi't, hiduplah pada mana nak hidup." Sebenarnya kita ni tidak boleh nak pilih pada mana kita nak hidup. Sebab itulah kalau kita boleh anak kita dilahirkan, kita pergi daftar di JPN, tak ada ditanya kan, kamu mana nak hidup anak demo ni? Tak ada. Kalau ditanya, kamu nak hidup kamu mana, tanya, kita tengok, ada masalah, ambil muda ke kata. Tak ada kira. Sebab masalah umur kita ni bukan ketentuan kita. Ish ma syi't, hiduplah pada mana nak hidup. Kehidupan sebenarnya bukanlah ketentuan dari ketentuan kita yang menentukan. Maka
wa ta'ala yang menentukan sejak daripada azali lagi, sebelum daripada kita lahir. Dan ketika kita berada di dalam rumah kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kepada mereka supaya ditulis ajal kita. Satu hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata Abdullah bin Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursal ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun am sa'id. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Orang biasa saja dia tahulah kalau hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang paling tinggi tahap kesahihan dia. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mencerita kepada haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mencerita kepada kami oleh utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq. Sebelum daripada riwayat dia gambar, dia bagi tahu apa perkataan Rasulullah. Dia kata Rasulullah memang orang yang benar. Kalau kita kaji sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang orangnya cukup benar. Cukuplah kita ambil sedikit. Semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala perintah dia hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Sayyidina Ali ganti di depan dia. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, kita kata radhiyallahu taala anhu. Kalau kata Sayyidina Ali alaihi salam, macam ada cenderung ke Syiah. Kita harap perkampungan ini selamat daripada Syiah. Ya, Syiah ni dikatakan alaihi salam sebab dia mengagungkan Sayyidina Ali sama dengan pangkat Rasulullah. Pertama-tama di bulan Muharram. Bulan Muharram ni bulan yang cukup diagung oleh Syiah. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk memberantas Syiah. Baik. Kata dia radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh duduk di tempat Rasulullah. Rasulullah duduk. Dan Sayyidina Ali digambar hijrah ke Madinah. Beberapa hari lepas dia baru hijrah. Kata memang sebab dia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamanahkan kepada dia supaya mengembalikan segala simpanan orang kafir musyrikin kepada Rasulullah. Orang kafir musyrikin tak suka kepada Rasulullah, musuh belakang Rasulullah. Tapi dia nak pergi nak musafir, nak pergi jalan, barang-barang berharga dia simpan mana? Dia simpan Abu Jahal. Dia simpan Abu Jahal. Sebab dia tahu Abu Jahal walaupun kedua ni tapi kekoh barang dia. Dia disimpan ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab Rasulullah memang benar. Bahawa sadiq, orang yang benar. Al-masduq, orang yang dibenar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa mukjizat yang Allah Taala beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, yang mana inna ahadakum, sesungguhnya setiap seorang di kalangan kamu, yujma'u khalquhu, dihimpunkan kejadian dia fi batnikum, di dalam perut dia, 40 yawman nutfatan, selama 40 hari air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, kemudian seperti ini begitu, seketul. Kemudian thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian seperti ini begitu, seketul lagi. Cuma hari ini yang kita sebut sikit masalah pemahaman dalam hadis. Hari ini sebenarnya ada dua pendapat. Kunci daripada nak kembali dalika itu masalah hari ini sikit papakan. Cuba kita sebut. Apa maksud Allah Taala menyimpulkan 40 hari air mani seperti di Mekah itu seketul darah, di Mekah itu seketul lagi? Ada dua pendapat. Satu pendapat ulama yang mengatakan 40 jadi 120. Ada sependapat ulama mengatakan, pendapat jumhur ulama, ada sebahagian ulama mengatakan dah 40 hari itulah daripada air mani bertumpah kepada darah, bertumpah kepada seketul lagi. Dan pendapat ulama yang kedua yang mengatakan dalam 40 hari itu daripada air mani kepada darah kepada seketul daging disokong oleh hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dan juga dikuatkan dengan kajian perubatan sekarang ini. Kajian perubatan sekarang ini, air mani bertumpah kepada darah dan bertumpah kepada seketul daging selama 40 hari. Baik, kita ada masalah itu. Cuma kita nak tahu ke mana? Lepas daripada darah kepada daripada air mani kepada darah kepada seketul daging, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yursal ilayhi al-malak." Kemudian
Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada jadi pada dalam keselamatan mereka. Tujuan diutus wa yu'maru bi arba'i kalimat. Allah Subhanahu wa taala suruh mereka tulis 4 kalimat. Yang pertama dia dikasih rezeki, rezeki dia. Bagaimana rezeki dia? Kita jangan ingat masalah rezeki ni makan minum kita dah. Bukan itu saja rezeki terbagi kepada dua. Satunya rezeki tubuh badan kita, yang keduanya rezeki rohani. Alhamdulillah pada malam ni kita ada rezeki rohani, majlis ilmu, baca doa, sembahyang berjemaah dan beberapa program lain, dan kita ada juga rezeki badan. Kita tak ada makan mana dia. Ada. Baik. Itu rezeki badan. Rezeki ada. Setiap benda yang insan manusia boleh mengambil manfaat, itu dipanggil rezeki. Yang pertamanya rezeki yang berkaitan dengan pakaian kita, kenderaan kita, rumah kita, sihat tubuh badan, itu dipanggil makan. Itu rezeki tubuh kita. Dan yang kedua, rezeki yang kurang orang ambil tahu, iaitu rezeki masalah rohani kita. Rohani kita perlu kepada rezeki. Betul? Melakukan amal ibadat. Rezeki rohani kita. Dan ini orang berpusing. Duit tak tahu, tapi tak sembahyang dia pusing. Kurang rezeki badan, pusing semua. Dia memiliki isi badan, tapi dia bukan rezeki rohani, dia tidak memiliki. Yang pertama, rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma Allah Taala menjalankan kita untuk kita berusaha. Itu yang pertama. Yang keduanya, wa ajali, dan ajal kita. Ajal kita dengan Allah Subhanahu wa taala perintah kepada mereka ketika kita duduk dalam rumah supaya beri ajal kita. Apabila? Yang kedua ajal kita kahwinan. Yang ketiganya wa amali perbuatan kita. Yang keempatnya wa syaqiyun an sa'iyun. Kita ni orang yang celaka ataupun orang yang bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ni dalam golongan orang yang bahagia. Baik. Pak kali Allah Taala suruh mereka tulis ketika kita duduk dalam rumah. Ajar kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh memilih ajar kita. Dan malaikat Jibril alaihi salam sebenarnya bukan suruh Nabi Muhammad memilih ajar, begitu juga kita memilih ajar dah. Tapi nak kamu guna hidup ambil dan nombor berapa pun penghujungnya kematian. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalnya sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, a'maru ummati baina as-sittina ila as-sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah di antara 60 hingga 70 ni umur kali. Bukan mesti mati umur 60 70 ke tak. Umur kali ini daripada 60 hingga kepada 70. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Yang sedikit daripada mereka itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang melepasi umur 70. Cuba kita kira malam ni. Kira kalau kita umur malam ni mestilah orang yang bawah daripada 70 lebih ramai daripada orang yang atas 70. Tak tahu dah, tak orang sini nampak muda tapi umur tua. Dah. Baik. Itu umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia umur ni, dia bukan kira daripada keturunan. Dan kalau ayah dia umur panjang, anak umur panjang tak? Kadang-kadang ayah umur panjang tapi anak tak ada kata tak. Dan pakcik ada anak tak? Ada. Pakcik dia ni umur 80 tak. Anak ada anak berapa? 7 orang. Yang mana anak mati dah ke tak? Dia umur, dia tidak ikut keturunan. Tapi muka kita mungkin ada keturunan. Muka dia dah sama dengan umur dia, sama dengan ayah dia. Dah sama dengan ayah dia, sama dengan tok dia. Sama dengan tok nyari dia, ada sikit-sikit. Kadang-kadang kita mana sama, tapi cuba baru nampak sama. Sama semua baik. Kau sama dengan kau comel sikit, baru sama dengan kita orang lelaki. Kau dulu sikit, comel sama dengan bini kita. Jadi orang lelaki dah betul dah. Baik. Kata Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiduplah mula hidup banyak mana, tapi hujungmu mati. Ini masalah bukan masalah mati, tapi permasalahannya ialah penghujung kita mati, kita itu dalam keadaan mati atau tidak. Bukan masalah permasalahan mati, tapi permasalahan lepas daripada mati kita akan dibangkit kembali. Ini thumma innakum ba'da dzalika latabidun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun.
kemudian sesungguhnya kamu selepas daripada hidup maka mati. Lepas daripada itu akan dibangkit kembali selepas daripada mati. Kalau itu mati macam binatang lepas mati tak ada benda dong, okey, tak ada masalah. Tapi permasalahan sekarang ini, lepas daripada mati kita akan dibangkit kembali. Dah bangkit pun dibalik umur pula. Kalau waktu ni dia cari video betul sekali. Oh, jumpa kawan lama pergi minum kedai teh. Boleh lah tu, minum kedai kopi. Dah. Ajak pergi shopping pasal raya, lepas bangkit semula. Dah. Lepas daripada bangkit semula, itulah kehidupan yang hakiki. Betul. Lepas daripada kita dibangkit semula, kita akan berhimpun di padang mahsyar. Dan waktu dia pada mahsyar akan koda. Dah. Pada mahsyar kita akan dihitung amalan kita. Setiap benda yang kita lakukan di atas dunia semua akan dihitung di padang mahsyar. Kalau sekiranya kita buat benda itu baik, ketika kita ada atas dunia dulu, maka baiklah yang kita dapat. Tapi kalau sebaliknya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita, maka buruklah yang kita dapat. Kalau sebut mati dah ada orang takut kan? Mereka orang bergerak ni. Baru ni buat projek hutang ekonomi jatuh, bergerak tu. Apa dia makan mati, apa usaha, apa tu cinta. Lepas tu, bini lagi daripada rumah, tu lelaki tinggal. Ada masalah ni. Tu je makan mati, orang lain tak mati kan. Kalau semua mati takut, usah kata mati kalau lalu berhubur tu, ketor. Padahal sebab nak kata dia lalu berhubur tu, ketor kami. Ketor kami. Dah, dia kata hubur. Semua orang takut lagi. Tapi yang kita takut tu, kita akan jumpa lagi. Siapa pun kita akan jumpa lagi. Mereka mahu sebelum daripada mereka mahu semua dimasukkan ke rumah-rumah. Siapa pun. Kita di rumah besar mana pun mereka mahu masuk. Mereka mahu ziarah. Sebelum daripada ni mereka mahu diambil nyawa keluarga kita melalui diri kita. Akan datang dia akan mengambil nyawa kita melalui keluarga kita. Mati tetap mati. Persoalannya lepas daripada mati, kita akan dibangkit kembali. Batu bangkit buat dia, kita akan dihitung di padang mahsyar. Dan itu kita akan ditimbangkan amalan kita. Dan kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu-satu benda yang kita lakukan di atas dunia. Sehingga kata kita dalam Quran, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sesiapa yang melakukan sebesar zarah, kecil saja kebaikan, dia akan lihat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia akan lihat kalau sekiranya melakukan kata walaupun sekecil. Biji sawi je, halus sangat, dia akan jumpa. Dan ayat Quran lain kaji kita, wa wudi'al kitab wa taral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya waylatana ma bi hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Wa wudi'al kitab, diletakkan kitab yang mencatat mereka segala amalan yang kita lakukan di atas dunia. Dan itu fatarul mujrimin. Hei Muhammad, mu akan lihat orang yang melakukan dosa di atas muka dunia dulu takut untuk melihat apa yang ada dalam kitab. Sebab dia tahu banyak yang melakukan kesalahan. Fatarul mujrimin dan musyfiqin mimma fihi wa yaqulun, dan mereka itu berkata, ya waylatana, oh celaka kita, ma bi hadzal kitab, kitab ini la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Dia tidak berikat benda yang kecil, benda yang besar, dia letakkan dalam Allah kitab. Benda kecil lah pun dia juga dalam kitab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut lagi. La yughadiru saghiratan, kitab ni dia tidak tinggal benda kecil. Wa la kabiratan, benda besar ada lagi. Tak suka-suka benda ni ada juga. Kita ni misal kita nak pergi Mekah, kita buat contoh lah, persiapan mana kat batu kita ni naik pergi ke air, nak naik ke batu lembah. Orang naik lembah kata kita seorang lembah, cek ada barang dia berapa kecil je, dia besi besar ni kena tahan juga kita. Dapat tu mau besi lagu ni orang lain lagi kan, ada perasaan kita sendiri. Di dunia boleh kita lagi tapi di akhirat tidak boleh kita berbagi dah. Kita apa yang setiap benda yang kita lakukan di atas dunia semuanya dicatat dalam kitab. Sehingga orang yang melakukan kesalahan, dia tahu dia melakukan kesalahan, takut untuk melihat kitab. Macam orang takut kan kita ni sebut dada, orang buat semua dia ni pergi cek
hospital. Lepas tu masa waktu pergi ketah tu, kita tengok penyakit dia Allah, dia bor kita. Tubik, Allah, ada penyakit HIV. Dan belum minggu-minggu dia pernah bisa gaduh. Tak ada pernah orang bebas, tak ada cek kaki masjid. Agak-agak tadi pun dari mana? Memanglah, dah tidur dah, siang malam bertaubat kepada Allah. Sebab aku mati. Duduk sebentar hospital tadi pun. Salah mudah. Apa jadi buat amal tadi? Sebab ada ketakutan. Manusia ni, apabila ada baik dalam hati dia akan melakukan sesuatu. Begitu juga untuk kita meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu kena ada baik. Dan mana untuk menghadirkan baik dalam hati kita? Hadir dalam majlis-majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita baik untuk meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah dan membuat perkara yang ditegur oleh Allah ketika kita hadir dalam majlis ini. Baik. Kita pergi kepada wasiat yang kedua. Kata dia, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Mu sayanglah, mu kasihlah, mu cintalah kepada siapa mu nak cinta. Tapi mu ingat mu akan berpisah dengan dia. Cintalah isterimu, sayanglah isterimu, tapi mu berpisah dengan isterimu. Sayanglah kepada anakmu, tapi mu berpisah dengan anakmu. Sayanglah kepada ibu bapamu, mu berpisah kepada ibu bapamu. Dan sayang, kasih sayang yang kita jadikan di atas dunia, ikatan kasih sayang yang kita jadikan di atas dunia, di hari akhirat kita jangan ingat sungguhnya kekal. Sampai ke hari akhirat letak kasih sayang dah. Ada sebahagian daripada kasih sayang yang kita ikat di atas dunia, di akhirat Allah dia akan berubah menjadi permusuhan. Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Quran, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Segala kekasih masa di atas dunia dapat semua. Bini dengan tu lelaki, mau bini dengan lelaki ya, lelaki suami. Kita aku nak cari bahasa-bahasa rezeki aku. Kadang cari. Jadi pakai bahasa Belanda tu. Bini dengan suami, sayang sungguh di atas dunia dulu. Siapa tak sayang kepada anak? Semua sayang kepada anak. Siapa tak sayang kepada mak, kepada adiknya, semua sayang mereka. Tapi kena ingat, al-akhillau yawma idzin, segala orang yang berkasih sayang di atas dunia, pada hari kiamat ba'dhum li ba'dhin adu, sebahagian daripada mereka itu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Dan sekarang anak kita sejak daripada kecil, kita bagi makan, kita jaga, kita bagi pendidikan khusus sekali, di akhirat kelak dia dakwah kita di hadapan Allah, dia jadi musuh kita. Bini kita, Allah, benda yang kita nak, benda yang dia nak, bukan kita nak, benda yang dia nak, kita menghilangkan. Gaji kita tu 20% bila kita 80% bila kita juga tu. Benda boleh kita juga tu. Jangan juga beli mocong gitu. Masak-masak dah. Kalau orang jadi masak tu, dia tak belakang apa dia. Apa tahu tu lagi tak mau pisang. Allah siap kata lagi video dah apa belakang. Aku aja kesan dia. Kita tak bisa ada contoh. Ni buat contoh aja dia kesan ni. Baik. Bini kita, kok kita sayang semua. Atas dunia Allah sayang semua. Tapi kalau sekiranya kita tidak memberi nasihat kepada dia, kita tidak membimbing dia kepada keredaan Allah, di akhirat kelak dia jadi musuh kita. Dia akan ganggu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Mereka bukan yang bertakwa kepada Allah. Kalau sekiranya masa di atas dunia kita bagi nasihat kepada anak kita, kita didik untuk kasih cinta kepada Allah, kita didik dia supaya melakukan segala benda yang diperintah oleh Allah, kita didik dia supaya meninggalkan perkara yang dilarang, maka dia akan jadi kekasih kita. Dia akan memberi pertolongan kepada kita. Dia hari kiamat, lepas daripada nanti bini mati, tak pula orang sayang kepada dia, kita kata kita jumpa di akhirat. Kita ingat kita jumpa dia di akhirat macam kita jumpa di atas dunia. Oh kawan kita lama, alhamdulillah jumpa. Ya. Jumpa di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Pada hari yafirrul mar'u min akhihi, seorang tu lari daripada saudara dia, adik-beradik dia, kawan-kawan dia. Oh abang, adik aku lari, tak mau dekat, lari.
Sebab takut minta pertolongan. Setakat itu Tuhan kata wa ummihi wa abi. Dan mak dia tak ada dah mak dia Allah cukup sayang kepada anak. Anak tu dia tidak boleh sayang kepada mak sebagaimana mak sayang kepada anak. Mungkin ada sebahagian orang yang boleh buat, tapi kebanyakan kita tidak boleh buat. Mak kita rela nak makan masa kecil, dia rela nak tidur, nak jaga kita. Tapi tidak semua kita dapat buat kepada mak kita bila mak kita dulu. Jarang orang buat. Orang yang Allah Ta'ala beri kekuatan dan taufik kepada dia dapat khidmat kepada mak dia satu benda yang besar. Ada seorang kami pernah jumpa. Dia seorang wali besar di Kuala Lumpur. Dia orang Kelantan. Mak dia sampai Kelantan tak ada orang jaga. Keputusan ni ben berhenti kerja. Niat dia tak ada benda lain semata-mata untuk jaga mak dia. Allah, orang hebat. Orang yang dapat khidmat kepada mak dia sebagaimana mak dia jaga dia masa kecil. Mak kita masa kita jumpa di akhirat tau. Wa abi dan ayah kita. Lagi berapa? Kenal anak aku. Dok, nafsi yang ini masing-masing. Tak boleh beri pertolongan. Wa sahibati dan isteri ni. Allah isteri ni masa atas dunia dulu memang cukup hebat. Oh, memang cukup hebat. Tapi lepas dia boleh mati, tak boleh dah kembali sebagaimana di atas dunia. Mereka orang tu ketika dia di atas dunia, isteri dan suami ini dia mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala baru kekal sehingga lepas dia boleh mati. Wa sahibati wa bani dan anak cucu dia. Semua lagi bagi. Tikul limri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Bagi tiap-tiap seorang pada hari itu ada masing-masing sibuk urusan masing-masing. Kita di atas dunia kalau ada orang susah kita boleh tolong. Kita ada meeting RM20 dalam mungkin ada tau. Ada orang susah lebih daripada kita boleh tolong sebab kita tahu lepas daripada kita boleh cari balik. Tapi dah ada kalau kita tidak boleh cari balik dah. Baik. Kata masing-masing duduk sibuk dengan urusan masing-masing nak jaga dah. Siapa pun mak atas dunia dulu, bapak mana pun, adik-adik sendiri, mak sendiri, anak sendiri dah nak jaga dah. Mereka orang yang menjadikan kasih sayang dia di atas dunia di dalam mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala baru dia dapat memberi pertolongan di antara satu sama lain. Kata Nabi sallallahu kata mereka diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahbib man syit." Sayanglah kepada siapa pun sayang. Fa innaka mufariqu, sesungguhnya engkau akan berpisah dengan dia. Kita mari di atas dunia ini kita sebagai tetamu. Tetamu tadi tetamu. Aku berdatang sini untuk tetamu. Aku tak tidak duduk sini sampai mati dah. Aku kena balik sudah. Begitu juga kita datang di atas dunia, kita sebagai tetamu, maka kita kena tinggal dunia. Dan segala benda yang kita memiliki ketika kita di atas dunia, sama ada kereta ke rumah ke apa juga, pinjaman daripada Allah. Setiap barang pinjaman kita kena pulang kepada Allah yang besar. Mengkasihlah, sayanglah kepada siapa pun sayang pun, tapi pun tetap berpisah dengan dia. Benda yang kita tidak berpisah, dia amanah. Sama ada baik atau buruk tetap yang kayak itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Yatsba'ul mayyita thalathatun. Yatsba'u ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu." Nabi kata, mayatnya bila seorang kemudian mati, ada tiga tukang mak yang ikut dia. Yang pertama mak yang ikut dia ialah keluarga dia. Keluarga dia itu bukan semua keluarga boleh pergi. Bini-bini tak pergi dah sebab bini takut kakak tu. Dah pergi dah kubur. Tengok kubur pun dah ni. Dah nak tidur 3 malam. Kira tengok kubur malam ni. Malam baru ni suami ada mesyuarat di masjid. Dia kata,